Assalamualaikum, selamat pagi. Pergerakan seterusnya pada hari ini, hari Khamis, pergerakan ke Pasir Mas untuk majlis pernikahan. Sampai Betul. Petronas. Sekejap Kasut. lagi rombongan akan tiba di sini. Kita akan berkumpul kat sini. Tapi tengoklah, mungkin kita akan ke Dewan terus. Tak tahu lagi. Setelah semua rombongan sampai, kami bergerak ke City Hall. Yang bagusnya kat sini sebab tempat parking dia agak luas dan selesa. Mari saksikan sedikit selingan majlis resepsi adik Abelum. Okay, sekarang pukul 12.40. Makanan macam mana? Makan sedap. Lepas tu kita dapat priority makan dulu. Kita nak gerak ke tempat duduk yang dulu. Ailanas. Pergi ke Ailanas tu, rumah kita yang dulu. Okay, bye. Sekarang ni kita nak pergi ke mana? Ailana. Seterusnya, Ailanas, Jeli, Kelantan. Kenangan di masa lalu. Okey. Dah sampai Bukit Bunga. Tu, Ailanas. Kami dah sampai Ailanas pukul 2.13 petang. Nak masuk ke kampung Ailanas ni senang je. Sebelah kiri ada tapak pasar tani dan sebelah kanan ada SMK Ailanas. So sekarang pukul berapa ya? 3 suku. 3 suku, kita orang dah siap dah solat semua, jamak. Dan bagus dia susun sejadah. Lipat sejadah bagus. Masya Allah, bagus. Tapinya lari pula lepas tu. Okay, next kita akan singgah dan ambil abah kat rumah kawan dia, area Jalan Legeh. Ni yang pergi aja usaha ni kau agak repot. Lagi dah kahwin lah. Apa tak ingat mai tak keruk? Ingat lah. Kau cerita-cerita. Tapi kamu tengok muka dia, muka awak tak kenal. Okay, next stop pasti Ailanas. Kita dah jumpa dah pasti kita. Ya, ni sekolah Mami tu. Sekolah Dari tahun seni je. dari tahun 1800 dulu. Dasar ni mak seni je bangunan dulu. Lepas tu Mengikut sejarah penduduk. apa ingat? Okay, next stop Sekolah Rendah Ailanas. Okey, ni sekolah rendah. Semua ke? Semua masuk kecuali saya ke? Ni alumni. Alumni. Kami berada di sekolah rendah kami. Okey, tak ada kantin dah. Jadi gitu dah. Okey, kita pergi sekolah Mamia. Yes. SMK Ailana. Inilah sekolah yang member ambil PMR kat sini ditinggalkan di sini. Assalamualaikum. Inilah tempat kenangan yang paling lama sekali. Inilah tapak rumah yang asalnya dulu yang saya duduk tu dah terbakar. Rumah ni, tuan tanah ni dia buat rumah lain dah. Ni rumah ni pun rumah dia juga. Kita dah sampai ke Bandar Tanah Merah mengingati
memori yang lalu. Tu tempat yang diorang selalu beli dulu di Gar Trading Sdn Bhd. Tapi tutup sebab Raya Cina. Kalau boleh nampak kat sini, itu Hospital Tanah Merah, hospital tempat saya lahir dulu. So sekarang kita orang tengah fikir nak makan kat mana sebab honestly dah lapar gila. Satu tu nak berehat sebentar. Tukar pilot. Kota Baru. Bye-bye. Akhirnya kita dah sampai ke Su Tom Yum. Kita akan makan. Diorang semua dah tunggu dah dekat meja. Apa tu? Kerapa Maggi. Untuk makan. Koci dah makan dah. Koci lapar sangat. Dah sampai makanan mak. Apa? Kuih kungfu. Makanan apa? Milana. Tapi belum sampai. Adik makan. tengah rasa kromik ni. Sedap. Mak tengah rasa perut lembu. Macam mana rasa dia mak? Biasalah. Potong sudah tepung. Sedap. Milana dia pun sedap. Ya? Thumbs up. Betul. Sedap ke perut? Rasa macam mana? Cuba describe sikit rasa dia. Ayam. Rasa bagi tekak yang punya diri ni 50-50 lah. Tapi boleh makan. Okay, ni mi celup saya. Okey lah, boleh lah. Ni saya nasi goreng belacan ni. Nampak ada sup dia. Ada sup, ada banyak tu. ayam ke daging ayam? Macam kat Plaza Arang.